Nanti kalau ada masa terluang kat rumah, bolehlah cuba buat soto ayam macam ni. Makan pula dengan sambal kicap pedas ni memang sedap. So, jom kita start. Ok, first kita perlukan 2 biji bawang besar, 5 ulas bawang putih, 3 biji buah keras, 1 inci lengkuas, 1 inci halia dengan air sikit. Boleh blendkan sampai halus. Kemudian boleh tumiskan sekali dengan rempah 4 sekawan, serai dengan 2 batang akar daun sop. Korang tumiskan sampai dia garing sikit. Dan untuk bagi lagi sedap dan mudahkan kerja kita kat dapur hari ni, kita nak guna rempah soto daripada Faiza ni je. Memang dah ada sekali dalam set kotak dapur tu. Nanti korang boleh tengok dekat Hamdan punya showcase. And then boleh masuk ke dalam 3 sudu besar sekali dengan air dan juga 2 keping dada ayam. Boleh masakkan sekejap, kemudian tambahkan air secukupnya. And then bila ayam tu dah empuk, boleh angkat dan carik-carikkan guna garfu macam ni. Untuk kuah tadi tu boleh tambahkan daun sop dan perasakan dengan garam sikit. Dan dah siap. Untuk sambal kicap, boleh gorengkan dalam 10 batang cili padi dengan 5 ulas bawang putih. And then masukkan juga dalam setengah cawan kicap manis, bawang goreng, 1 sudu jus perahan limau nipis, garam, gula, and kisarkan je macam biasa. Memang senang je lah nak buat sambal kicap ni. Lepas tu dah boleh hidangkanlah dengan nasi empit. Letakkan ayam carik, bergedil, telur rebus, potongan cili merah, limau nipis dengan sambal kicap sekali. Biasanya kalau tahu ada tetamu nak datang rumah, memang kita orang buat soto je. Walaupun tak berapa nak simple cara tu kan, tapi bila dah siap tu memang puas hati sangat-sangat. Tapi make sure guna rempah Faiza. Satu jenama, 1000 rasa.